Otai masih berbisa guys. Pada usia 38 tahun, Datuk Azizul Hasni Awang mengejutkan dunia apabila mengalahkan world's number one Matthew Richardson daripada Britain dalam acara Kirin untuk World Cup di Perth. Okay, so jom kita sembang sikit pasal kemenangan Datuk Azizul ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sukan macam ni boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Bila nak sembang pasal Datuk Azizul, aku masih lagi ada rasa sedikit terkilan dekat hati bila teringatkan peristiwa yang berlaku dekat Paris Olympic 2 tahun lepas. Bagi aku peristiwa yang sangat-sangat tak adil untuk Datuk Azizul, disqualified, tapi bagi aku tak patut. Patutnya boleh dikembalikan semula sebab kes macam tu dah pernah berlaku pun sebelum ni dekat atlet-atlet negara lain. Tapi yelah, yang kontrol ni semua orang putih, orang Eropah. Diorang tak nak Datuk Azizul menang dan Datuk Azizul kena disqualified. Dan apa yang terjadi hari tu, aku rasa ramai kot orang Malaysia yang menyangkakan Datuk Azizul akan pencen, Datuk Azizul akan berhenti takat situ sahaja. Tapi nampak gayanya Otai yang berumur 38 tahun ni masih lagi want to push it guys for the last time dalam Olimpik 2028 nanti. Dan nampaknya performance dia masih lagi mantap guys. Sebab apa, ini acara World Cup bukan Asia ke apa, tak. Ini World Cup. Lawan dengan world's number one Dan kalau korang tengok Datuk Azizul sekali lagi potong tang corner. Mungkin kejap lagi aku akan tunjuk video macam mana perlawanan tu berlaku. Tapi yes, aku sangat-sangat banggalah dengan Rocket Pocket Man ni, yang mana satu pengajaran kita boleh ambil daripada Datuk Azizul, jangan sesekali mengalah dalam hidup walaupun dah pun hadap bermacam-macam badai. Okay, so yes, aku akan tunjuk video macam mana Datuk Azizul menang dalam tournament kali ini. Sorry guys, kualiti dia tak berapa mantap sebab yang ini bukan daripada Astro ke apa. Yang ini paling okey lah yang aku jumpa. So 2 laps lagi. Okay, bila 2 laps semua dah nak start pecut, Matthew Richardson je. Komentator sebut Matthew Richardson sahaja. Tengok, Datuk Azizul kat belakang, nombor 3 lagi, sampai tang corner, pecut. Even sampai hujung-hujung pun ramai yang menyangkakan Datuk Azizul nombor 2. Okay. Tapi lepas tengok balik, Datuk Azizul sebenarnya berjaya memotong guys. He's claiming it, and you better believe that if Matthew Richardson... And it is Azizul Awang, the 38-year-old, one of the most intelligent sprinters on the planet. Masterclass. From Malaysia. First place for him. He just gets better with age. That was sensational. What a beautiful ride from him. Everybody's eyes on Hoffman, on Richardson. But Awang, the pocket rocket, well, he's done it again. Oh, you've got to be happy for him. Favourite. So ni kita tengok slow-mo. Hoffman up perfect, but look at up, not quite able to hold off Richardson. But look at Awang. Beza sikit je guys. Beza detik tau. Beza berapa detik je. We'll see it here. Out on the outside, throw to the line, the front wheel comes off the track. There it is, a little gila lah, ini paling gila lah. Gila betul guys. Alright, so itu saja guys. Doa aku untuk Datuk Azizul pada bulan Ramadan ni, semoga sentiasa sihat, semoga sentiasa diberi kekuatan dan semoga dapat beraksi di Olimpik LA 2 tahun lagi. Sama-sama lah kita tengok. Itu saja guys, macam biasa yang nak support Wibro, tekan butang follow.